Seorang lelaki dipercayai terlibat dalam kejadian kecurian beg telekung milik seorang staf di sebuah premis beli belah di Lotus Seri Alam, Johor pada 29 Oktober 2025. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, CCTV, individu berkenaan dilihat berpusing sebanyak 2 kali di kawasan tersebut sebelum insiden kecurian berlaku. Difahamkan, beg yang dicuri hanya mengandungi telekung solat dan telefon bimbit. Namun, ketika lelaki itu menarik beg berkenaan, telefon bimbit tersebut dilaporkan terjatuh di lokasi kejadian. Mangsa dilaporkan mengalami kerugian melibatkan kehilangan beg dan telekung sahaja. Rakaman kejadian tersebut kini tular di media sosial dan mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang menzahirkan rasa simpati terhadap mangsa, manakala sebahagian lain berharap agar individu terbabit segera diberkas bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Kes ini dijadikan peringatan agar orang ramai sentiasa berhati-hati menjaga barangan peribadi di tempat awam.